gajus, kobis, tempe, tahu. Agak-agak nak buat menu berbuka apa kita petang ni, ya. Kita teka. Mula-mula kita rebuskan ayam ni dengan saya cakap bersama dengan bawang putih, halia, ketumbar, kunyit. Blend halus, ya. Lepas tu bubuhlah air sikit masa blend tu dan masukkan dalam ayam. Kita rebus ayam ni. Jangan banyak sangat air, ya. Cukuplah air rebusan tu keluar daripada ayam dan juga daripada blender tadi. Maka dia akan jadi gini. And then kita letaklah garam, perasa. Saya letak perasa cendawan. Kita masaklah sehingga ayam ni masak. Okey, faham tak? Jadi kita kena tumbuk dulu bagi halus. Selepas halus nanti kita akan curah dengan minyak panas bekas goreng ayam. Ingat tak tu? Cili api merah, ya, garam dan juga bawang putih dan perasa. Tumbuk sampai lumat, ya. Lepas tu kita akan curahkan dengan minyak panas lepas goreng ayam. Dekat ni all rasa sebab kerap dengan air rebusan ayam tadi kan. Okay, kita gorengkan bekas goreng tahu tempe tadi supaya dia rasa-rasanya sikit, garam dia tadi. Sebabnya kobis masa-masa tak letak apa-apa, tak letak garam, tak letak apa-apa. Tuangkan minyak panas yang bekas goreng ayam. Macam tu. Kalau nak pedas, tak payah pakai gajus. Kalau kurang pedas, pakai gajus. Mama siapkan untuk papa, ya. Tuang nasi. Okey.